Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Hari ni carry lah kawan-kawan. Alhamdulillah Kak Nur dah kembali. Dah berapa hari, dah 2 hari dah kan kembali. Dengan video seperti biasa. Masak semua kan. Kak Nur juga ucapkan terima kasih. Sebab masih ramai lagi yang mengucapkan takziah kepada Kak Nur sekeluarga. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kak Nur sangat-sangat bersyukur sebab kawan-kawan sentiasa support Kak Nur. Walaupun orang kata kita kadang-kadang nak cuba nak menjemunyikan perasaan sedih tu kan. Kadang-kadang Kak Nur berjanji dengan diri Kak Nur takkan nangis depan adik-adik. Sebabnya bukan mudah untuk adik-adik itu nak tempuh kan. Sesuatu yang bagi mereka yang baru tapi dah menghadapi semua tu. Untungnya Kak Nur adik-adik semua dah besar. Kawan-kawan pun tahu kan. Reaksinya alhamdulillah sepanjang Kak Nur balik kampung. Sebenarnya banyak dugaan kawan-kawan. Selain daripada Kak Nur kehilangan mak, Kak Nur juga kehilangan anak buah sebenarnya, anak sepupu Kak Nur. Hari Kak Nur nak balik tu, pasal Kak Nur balik hari Ahad. Tapi anak buah tu meninggal di hari Ahad. Dan memang macam ditentukan sebenarnya kami untuk melihat dia. Kak Nur sendiri sebagai mak saudara, tapi sebab anak tu anak sepupu Kak Nur lah. Sepupu sekali ya, bukan sepupu 2 kali, tidak. Mak dia tu adalah sepupu sekali dengan Kak Nur. Sebab ayah kami adik-beradik. Okay? Tapi kami memang jarang, sebab Kak Nur sendiri jarang balik kampung. Jadi Kak Nur tak walaupun abang dia, kakak dia, adik iparnya Kak Nur, okay, yang dah juga meninggal. Begitu juga dengan adik ni lah. Adik ni kira anak yang nombor 2 bongsu kalau tak salah Kak Nur. Okay, dia pun dah pergi pada hari Ahad tu. Jadi kebetulan suami Kak Nur tak sihat. Tiba-tiba dia mengalami urat terjepit. Jadi dia agak sakit untuk bergerak. Jadi anak buah Kak Nur hantar dia ke klinik. Kak Nur sekali pergilah uruskan semua. Dan di hari yang sama juga kami mendapat berita yang dia dah pergi. Okay, budak ni masih muda, umur dia 22 tahun. Nama dia Muhammad Ridwan kalau tak salah Kak Nur. Muhammad Ridwan macam tu lah. Kak Nur sendiri Khairul Ridwan pun yang penting itu namanya. Kali pertama dan kali terakhir Kak Nur tengok wajah dia, walaupun dia anak saudara sebenarnya, sebab kami duduk kampung. Kadang-kadang Kak Nur tak berjumpa sangat dengan mak dia, pun jumpa dia sendiri. Cuma Kak Nur dah tahu daripada adik-adik dan anak buah yang lain lah. Dia kata ni dah tak sihat. Ni dia macam ni keadaan. Sebab Kak Nur sempat juga tengok dia dibawa ke rumah sakit oleh anak buah Kak Nur sendiri. Kak Nur tengok, itu kali pertama Kak Nur tengok, tapi tak nampak sangat wajah. Di hari dia dah meninggal tu kami pergi ziarah dia. Tengok dia, subhanallah kawan-kawan, dia Islam. Keluarga dia Islam, keluarga sepupu Kak Nur ni Islam. Alhamdulillah kawan-kawan, wajah dia sangat-sangat cantik. Dia lelaki, tapi wajah dia terlalu bersih, senyum. Kita faham istilah senyum tu macam mana kan. Wajah dia tu memang tenang dan senyuman itu, dia memang nampak senyuman dia. Sebab budak ni memang tak ada masalah. Anak yang baik, anak yang mendengar kata, anak yang tak bermasalah langsung. Dia mengidap ada usus dia, lepas tu ada penyakit lain jugalah. Dia dari kecil sebenarnya, dari lahir pun dia dah memang ada beberapa penyakit, sehinggalah dia berusia 22 tahun. Orangnya tabah, tenang, baik sangat-sangat. Malah sepupu-sepupu dia yang lain juga ceritalah kebaikan budak ni. Alhamdulillah kami berjaya. Suami pun rasa dia kata syukur, mungkin sebab Allah bagi dia sakit ketika itu untuk melihat budak ni. Macam tu kami berfikir, oh yelah, kami sempat hantar sampai ke tanah perkuburan. Kami tunggu sekejap. Dah tu baru kami balik. Sebab suami dalam masa tu dia kena suntik, jadi dia kena perlu rehat. Jadi kami balik dululah. Okey, kakak dia semua dia memang Islam, jadi pihak surau yang uruskan dengan ustaz yang ada. Alhamdulillah. Lepas tu kami balik lah. Kawan-kawan, kadang-kadang masa balik tu memang banyak sangat berdugaannya. Alhamdulillah dengan tenang. Hari Kak Nur nak balik tu, adik Kak Nur yang nombor berapa terlampau ramai adik. Kalau kan 1, 2, 3, 4 daripada anak mak tiri tu, tapi adik kandung Kak Nur lah. Dari anak mak tiri tu nombor 3 ke nombor 4 macam tu, kita kena duri 9 kawan-kawan. Percayalah, duri 9 ni
sangat-sangat sakit kan kawan. Mulanya dia kata dia boleh tahan. Lepas tu kami nak balik, tiba-tiba dia kaki dia menggeletar, badan dia menggeletar. Dia kata aku dah tak boleh tahan, tolonglah hantar aku katanya. Kebetulan kami nak balik, jadi kami uruskan dia dulu. Kami hantar dia ke klinik, bagi suntikan. Kak Noh yang biaya dia lah, okey, untuk klinik tu. Sebab itu saja yang Kak Noh boleh buat. Cakap dia, ini saja kakak boleh buat dek. Kau pergilah, tak apa, kau bayar je, kau pergilah. Dia kata, Kak, terima kasih Kak. Dia kata, lepas tu anak buah seorang tu dia yang uruskan dia. Lepas tu sebelum kami hantar kami balik ke Sepang. Sebab Kak Noh, suami Kak Noh memang tak boleh memandu sebab dia terlalu sakit. Sekarang ni pun dia gagah-gagahkan juga. Kadang-kadang kesian kan, tapi kerja. Tapi Kak Noh pantau jugalah. Orang lelaki kan, ada ketikanya dia memang ada agak degil sikit. Tapi Alhamdulillah dah reda lah. Kak Noh bersyukur. Tapi dia memang tak boleh memandu jauh. Dia pergi kerja pun dengan memandu yang selalu perlahan untuk dia. Sebabnya belakang dia sakit, tulang belakang dia sakit. Jadi kita tak nak dia sangat lah. Untuk perjalanan jauh memang tak berapa sesuai untuk dia sekarang ni. Harapnya cepat sembuh lah kawan-kawan. Itulah dugaannya masa dia balik kampung. Berbagai, Alhamdulillah, tapi kita dapat selesaikan dengan tenang. Okay, dengan sabar. Alhamdulillah, Kak Noh bersyukur sangat. Kak Noh juga ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua anak buah, adik-adik yang bagi Kak Noh lauk, bagi Kak Noh macam-macam lah. Itu, ini kan. Support Kak Noh balik kampung tu. Mereka memang tak, orang kata berkira. Sebelah sini, Kak jangan balik dulu ya, nanti tunggu saya balik dulu. Saya nak bagi kakak kepah, kata dia. Kak jangan balik dulu, maklum jangan balik dulu. Nanti saya tunggu saya balik dulu. Dapat ikan, macam itulah. Anak buah ni bagi ikan, anak buah ni bagi ketam, ada anak buah ni bagi belangkas, macam itulah. Okay, terima kasih banyak kepada semua anak-anak buah. Begitu juga dengan adik ipar. Kak Noh cuma ada adik ipar. Tak ada kakak ipar ya. Sebabnya Kak Noh anak yang sulung kan. Jadi semua adik ipar lah. Okay, dengan biras. Okay. Alhamdulillah semua lancar. Kak Noh bersyukur sangat. Di saat kami kehilangan ibu tu, yang mengeratkan hubungan kami. Kak Noh sangat ada adik. Walaupun korang dah tak ada mak, Kak Noh adalah pengganti mak korang. Okay, apa-apa boleh. Kalau kakak tak dapat buat benda yang melibatkan keuangan, support insyaAllah. Okay, kita sama-sama lah. Okay, kita cakap dengan adik-adik, kita sentiasa pesan. Yelah, mereka tiba-tiba tak ada orang lagi nak bergantung kan. Kak Noh kata, Kak Noh dengan adik yang nombor 2 tu adalah pengganti ayah dengan mak. Apa-apa teguran dari kami terasa hati, tapi Kak Noh minta maaf sebab ada ketikanya itu tanggungjawab kami sebagai orang yang lebih tua daripada mereka. Itu saja dengan kawan luahan Kak Noh. Kak Noh tak sempat nak buat video lain, nak buat video sebabnya masih dalam keadaan mungkin kepenatan kan. Tapi badan kita penat, tapi kita cuba nak kuat juga. Itulah jadi bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.